Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Perkongsian pada hari ini berfokus kepada bahagian rumusan SPM dengan nilai 30 markah. Jawapan rumusan anda hendaklah ditulis berperenggan dan mengikut bilangan kata kunci atau fokus. Jumlah perkataan tidak melebihi 120 patah perkataan, wajib dikira dan ditulis pada bawah kanan. Kemudian, jawapan yang anda hasilkan perlu mengandungi 8 isi dan meliputi semua bahan. Dalam soalan rumusan, bahan rangsangan wajib yang dibekalkan ialah petikan dan bahan grafik. Bahan grafik ini boleh terdiri daripada pelbagai bentuk seperti iklan, poster, akhbar atau gambar. Seperti mana rumusan menengah rendah, untuk menjawab rumusan SPM, cara yang sama digunakan. 4 cara mudah itu merujuk kepada rumus Batasurung. Cara pertama, anda perlu mengenal pasti bar, iaitu bahan. Paling mudah, anda hanya perlu gunakan semula perkataan rumusan itu sebagai bahan. Kemudian, tambahkan perkataan membincangkan. Cara kedua, iaitu tajuk. Selain itu, anda perlu mengaitkan juga dengan tema keseluruhan yang diberikan dalam bahan rangsangan. Seterusnya, cara ketiga ialah iaitu meneliti isi tersurat berpandukan kata kunci atau fokus. Anda perlu mencari 8 isi yang padan dengan kata kunci atau fokus kerana markah isi 16 markah. Selain itu, anda perlu membuat wajaran isi supaya meliputi semua bahan rangsangan yang dibekalkan. Hal ini dikatakan demikian kerana antara syarat rumusan juga adalah menyentuh semua bahan. Cara terakhir ialah iaitu anda perlu merumus semula atau membuat kesimpulan. Ayat kesimpulan anda perlu mematuhi struktur K, T, M, CHA dan ditulis dalam satu ayat sahaja. Berikut merupakan borang kerja Batasusirung yang biasa cikgu gunakan dalam kelas. Borang kerja ini boleh digunakan untuk menjawab soalan ringkasan, rumusan menengah rendah, ulasan, dan rumusan SPMiter seperti ini. Berikut pula merupakan rangka asas jawapan rumusan SPMiter. Jika isi tersurat mempunyai 3 fokus, anda perlu tambahkan 1 perenggan lagi untuk fokus yang ketiga, kemudian barulah perenggan kesimpulan. Setakat itu sahaja perkongsian pada kali ini. Moga bermanfaat untuk anda semua. Terima kasih.